Saya ada terbaca dalam artikel sebuah akhbar tabloid mengenai kepercayaan tahi lalat pada tubuh manusia yang dipercayai kononnya akan menentukan nasib buruk atau baik orang yang memukulnya, orang yang memilikinya. Contohnya, kalau ada tempat tertentu akan mendatangkan kesusahan dalam hidup seperti susah daripada segi rezeki, jodoh dan sebagainya. Apakah hukumnya kepercayaan seperti itu dalam Islam, dan apakah boleh dibuang tahi lalat itu dengan pelbagai cara kaedah sains dan kosmetik di zaman moden ini? Dia kata percaya tentang tahi lalat, apa hukum? Cerita tentang berkaitnya tahi lalat ini, nasib panjang, umur pendek, gitu begini, senang susah, jodoh adalah karut saja. Nampak? Itu andaian-andaian yang dibuat. Jodoh, nasib kita telah ditentukan oleh Allah sejak azali lagi. Kemudian disuruh para malaikat menulis. Bila kita duduk 4 bulan dalam perut mak, katanya Allah pada malaikat, uktub ajalaha, tulis umurnya berapa. Nampak? Wa amalaha, dan bila besar jadi kerja apa. Kemudian celaka ke, bahagia ke, dan seumpamanya. Bukan tahi lalat. Banyak ni dalam artikel sekarang yang kalau kita tak pandai nak tapih, kita terpercaya benda yang tak patut kita percaya. Dia buat andaian saja, tak ada masalah. Jangan kita pegang sebagai akidah. Hanya kadang-kadang tu kataan lama yang dikutip. Tak ada orang nak buat artikel, buat cerita tahi lalat. Tahi lalat kat ni umur panjang, tahi lalat kat ni umur pendek. Macam-macam kawan tu tengok tahi lalat kat tapak kaki, Allah berat dah umur pendek. Nu senang hati atas kura kaki kata umur panjang, tanah bang ditela. Semua ni tidak menepati sebagaimana yang disebut oleh artikel-artikel yang seumpama seperti ini. Orang dulu-dulu kan kata tak, kalau maknanya kenyit mata kiri apa benda? Kenyit mata ngingit mata kiri kenyit. Orang nak bertandang, nak beri tetamu. Kalau kata tapak kaki, tapak tangan kanan, nak boleh bitih. Kalau kata tapak kaki kiri, nak bagi saka, nak mampu tu. Dalam artikel itu menyatakan dalil daripada ayat Quran, iaitu Tuhan tidak akan mengubah nasib seorang itu, melainkan orang itu sendiri yang mengubahnya. Nasib sendiri, minta huraian daripada ustaz. Memang sebut dalam Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bukan masalah nasib. Ayat ini disebut oleh ulama-ulama tafsir, sesungguhnya Allah tidak akan menarik pemberiannya kepada suatu masyarakat, satu orang, satu negeri, melainkan masyarakat telah tidak syukur lagi kepada Allah, maka Tuhan akan tarik balik pada ketika itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Bukan makna Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum, kan? Itu salah. Itu tafsiran yang sangat popular tapi salah. Bukan makna Allah tidak akan mengubah nasib. Allah tidak akan menarik balik nikmat yang diberikan kepada satu kaum. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka itu tidak syukur nikmat yang ada pada diri mereka itu. Selama mana penduduk sebuah negara, penduduk sebuah negeri mereka bersyukur kepada Allah, Allah tak akan tarik balik nikmat dia. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambah lagi. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu engkar kepada aku, Tuhan akan tarik balik. Sekarang Tuhan tarik balik. Kita pakai engkar kepada Allah, pakai lawan Allah, Tuhan tarik balik. Duk minat menyanyi, minat drama, minat wayang gambar sangat kita ni pagi petang siang malam, Tuhan tarik balik. Banyak dah nikmat. Nikmat ilmu tak ramai dah orang pandai. Hak pandai ngaji tak ramai dah. Hak pandai qiraah, hak pandai lagu, boleh baca Ibnu Katsir, Qaulun Duri, Kombo dak pandai dah. Hak pandai bagi saka, hak pandai falak dan sebagainya tak ada dah. Tuhan tarik balik. Hak boleh baca kitab tu, kitab ni, boleh baca nahwu, boleh baca surah, tak ada dah. Tarik balik. Dia beri hak nikmat ni hak bodoh. Kita tak sedar, kita ingat Tuhan tambah nikmat. Dak, tarik balik. Anak-anak dak hormat orang tua, derhaka pada bapak, dia tarik balik dah. Anak-anak soleh tak ada dah. Tu kata. Jadi kalau penduduk sebuah negara, sebuah negeri, sebuah kampung, mereka itu tetap syukur pada Allah, maka Tuhan tak akan ubah dia menjadi melarat dan seumpamanya. Itu maksud dia. Jadi Tuhan tak mampu nak ubah kita. Tuhan boleh ubah. Cuma kita ni bukan Tuhan, kita adalah hamba Tuhan. Jangan harap saja Tuhan yang mengubah. Kita juga kena berikhtiar daripada susah kepada senang, daripada miskin kepada kaya, daripada sakit kepada sihat. Kerana kita hamba Allah.
Bukan Allah hamba kita. Tak, kemudian bila kita telah berikhtiar, tawakal pada Allah. Yang menjayakan semua Allah SWT.